Patut kau puang isteri kita. Jangan beri dia mitok, kita khabar dulu. Yang bulan ni tak mau tukar peti sejuk. Tanya. Ni sofa ni dah 3 bulan ni. Patut kita tukar. Kita tukar. Gitu. Baru suami yang baik. Kita jenis gitu lah kalau kahwin. Hai, jauh aku. Nampak? Jadi dia berbelanja tak ada masalah pasal dia budak-budak. Batu kau puang kalau kita jalan kat kedai spare part. Lepas kedai spare part isteri. Nak dah spare part motor sepoket. Listrik. Siapa kat kedai apa benda ni? Kedai mesej gaji listrik kau tak ada masalah dia. Nak siapa kat kedai mah ni buat cabut lipa. Dia buat cabut lipa, buat beki lipa. Tok laki yang bodoh beki juga lipa. Kalau laki dia cerdik nu kedai mah. Nampak? Ni kau nak lah kedai mah. Dia jenis berbelanja. Kalau dia kata ni last kali, jangan percaya. Kalau percaya bodoh. Tak? Pasal dia isteri kita. Mana last kali, maknanya mungkin ada 100 kali lah lagi. Biar dah, tak ada apa. Kita pun beri pitih ke dia, biar dia belanja. Kerana dia isteri kita, dia lahirkan anak kita. Dia jenis budak-budak berakhir berbelanja, suka main. Dalam rebok ada 3 pasang dah dok pakai lagi. Nak pulak 3 pasang lagi. Memang pasal dia lebih pada budak-budak.